Mantap. Lepas tu dia ada asap buka situ. Ini korang kena isi air lah. Dia toys, korang kena isi air, nampak macam efek-efek macam tu, nampak? Ni kalau korang nak tukar dia punya warna, dia ada butang tau kat sini. Korang boleh tekan untuk tukar dia punya lampu RGB. Cantik guys. Smart. Ni oren, hijau, biru, lawa kan. Lepas tu merah. Lepas tu dia ada RGB light macam tu guys. Smart. Buat acah-acah kan. Dia ada bunyi tau. Boleh ni bagi anak ataupun korang sendiri. Beli korang satu, anak satu, korang satu, buat lawan-lawan kan. Contoh kan. Dia ada bunyi kalau kena sesuatu, nampak? Dia ada efek-efek tu. Ini toys Toys untuk kanak-kanak umur 30 tahun masih relevan. Nampak guys. Kalau dulu harga dia agak mahal kan. Aku ada jumpa satu link benda yang sama, murah je dekat link yang aku bagi ni.